dumpling. Beef dumpling. Chicken teriyaki kimbap. Baik. Okey, ada chicken dumpling. Satu ni RM1 bang. Alright, ni dia 4 pieces RM10. 4 pieces RM10. Betul. Pilih je ke mana yang korang nak. Kita ada tofu prawn. Kita ada chicken roll. Ini boleh pilih sendiri kan? Betul. Korang ambil je sendiri. Ini ada cheesy tuna kimbap. Alright, prawn tempura dengan gimari. Alright. Kini nak potong tak? Tak payah bang. Alright, saya letak dalam bekas Oh nak potong boleh, tak nak potong boleh? Betul. Tengoklah. Ni makan apa bang? Ini makan yang sedap je dengan topoki kita. Ini topoki baru. Kita ada carbonara punya topoki. Carbonara topoki. So semua tempura ni makan cecah dengan kuah topoki ni memang serius. Dia sekali aja ke lain? Lain-lain. Yang ni satu cup ni RM14. Oh, yang biasa? Yang biasa RM12 sebab yang ni korang tengok ada cheese dia kan. So ni RM14. Lepas tu korang cecah dengan topoki ni. Macam ni. Cecah. Serius korang cecah memang sedap. Buka pukul bang? Kita buka pukul 11 pagi sampai 10 malam. Tapi ni siapa cepat dia dapat cuti? Kita tutup hari Isnin je. Dia saya makan dulu bang Betul, boleh. Alright, ni awak punya. Terima kasih. Okay bang, nice. Terima kasih.